Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Syasha Syami yang mendapat keputusan 9A bagi SPM 2025. Okey, untuk Syasha saya ada beberapa soalan untuk ditanya. Okey. Apakah perasaan Syasha apabila diumumkan sebagai student yang mendapat keputusan 9A? Perasaan saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kerana banyak pihak telah membantu saya untuk dapatkan kejayaan ni. Okey. Lepas tu, apakah cabaran yang paling Syasha rasa paling ketara lah masa belajar untuk dapatkan keputusan SPM? Cabaran dia tempoh masa sebab semua dimaklumkan SPM tahun lepas dipercepatkan. So bagi saya nak cover semua topik tu agak mencabar. Tapi saya cuba juga yang terbaik dan Alhamdulillah saya dapat keputusan yang cemerlang juga. Okey, ini soalan terakhir. Apakah harapan Syasha untuk SPM tahun ini? Harapan saya harap selepas ni ada yang dapatkan straight A+. Sebab saya walaupun straight A tapi masih belum dapat straight A+. So saya harap batch yang selepas ni akan dapat yang lebih baik daripada saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Coach Nabila Syafiqah yang mendapat keputusan 8A bagi SPM 2025. Okey, kita ada beberapa soalan nak tanya. Apa perasaan Nabila bila mendapat keputusan 8A? Happy. Sangat bangga dengan kejayaan yang tak disangka-sangka lah. Okey. Apakah cabaran yang Nabila rasa masa nak ambil ni SPM ni? Cabaran dia adalah untuk kekal fokus lah sebab dalam perjalanan tu nanti kita ada banyak cabaran, macam-macam lah. Kita cabaran untuk fokus, cabaran untuk belajar, untuk faham. Okey, ini soalan yang terakhir. Apakah harapan Nabila untuk SPM 2026? Harapan saya adalah semoga korang dapat keputusan cemerlang, terus maju jaya. Ingat, kalau one day nanti tak dapat keputusan apa yang korang nak, actually benda tu bukanlah pengakhiran dekat situ. Masih lagi ada perjalanan yang panjang lah. So kalau tak berjaya sekarang bukan bermakna tak akan berjaya dekat masa depan nanti. Tapi masa yang ada sekarang, tolong gunakan dia dengan cermat lah. Sila belajar, fokus dalam kelas, jangan bercinta ya. Ilmu dengan maksiat tak bersatu. Terima kasih. Sama. Kita kembali ke kita Nur Aisyah yang menerima anugerah kesebelangan SPM pada tahun 2025. Okey, kita akan ada beberapa soalan nak tanya. Apakah antara cabaran Aisyah untuk menduduki SPM? Kalau cakap pasal cabaran, selalunya masa kot. Kan kita kan senang ada distraction macam phone, nak keluar lah, nak pergi mana lah. So itulah cabaran paling besar lah bagi aku. Macam tu. Okey. Lepas tu, ada tak macam terdetik macam kita kan belajar sains tulis kan mesti banyak cabaran macam apa, admat kan. Mesti ada terdetik tak masa macam nak drop ke tiba? Nak drop, tak ada kot sampai drop. Tapi macam give up kot. Lagi dengan AMAT dah lah selalu gagal. Tapi Alhamdulillah lah SPM B. So rasa macam syukur situ. Okey, soalan terakhir. Apakah harapan Aisyah untuk SPM tahun ni? SPM tahun ni, semoga yang batch 09 tahun lepas kita 1 je kan yang straight A. So korang boleh lah naikkan angka tu, naik jadi 2 angka ke 10 orang ke. So good luck untuk korang. Okay, terima kasih. Itu saja. Kita balik ke situ. Okey, bersama saya ialah salah satu pelajar yang menerima anugerah kecemerlangan pada tingkatan 4. Okey, Cik Ibun, Ya, bolehkah bagi pendapat Encik ataupun harapan Encik untuk SPM tahun ini? Harapan saya, apa soalan? Harapan Encik lah untuk SPM tahun ni. Dalam tahun ni kita nampak macam peningkatan SPM, peningkatan grade makin meningkat kan. Jadi saya berharap pada tahun akan datang, pada tahun ni kan, pada tahun ni kita akan buat lebih baik. Kita kekalkan momentum ataupun kita naikkan supaya lebih baik. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Bersama kita di sini ialah ketua pelajar kita yang mendapat salah satu anugerah cemerlang bagi tahun 2025. Okey, ketua pelajar kita. Kita ada beberapa soalan nak tanya. Okey, boleh.
apakah harapan untuk SPM 2026? Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan tahniah pada diri saya sendiri lah sebab saya dah berjaya secure nombor 2 dalam kedudukan dalam kelas. Dan harapan saya untuk SPM tahun ni ialah sebagaimana murid-murid lain yang inginkan kejayaan, mestilah dia nak straight A. So saya nak capaikan straight A saya. Itu saya punya pencapaian yang saya ingin target. Okey, boleh tak berikan satu ucapan kepada mereka yang akan menduduki SPM ni? Okay, ucapan saya, semoga batch 09 dan batch yang menduduki SPM bagi tahun 2026 memperoleh kejayaan yang memuaskan dan membanggakan kepada bapa kita. Dan juga ingin saya ucapkan, ingin saya tegaskan supaya kita semua berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dan target yang telah kita impikan selama ni. So, itu saya punya ucapan. Itu saja, terima kasih saya ucapkan. Bersama saya penerima anugerah cemerlang bagi kelas 4 PEL bagi tahun 2025. Kita ada beberapa soalan nak tanya. Apakah perasaan anda bila mendapat keputusan yang begitu cemerlang? Saya rasa sangat gembira dan saya rasa sangat happy lah sebab dapat beat kau. Okey, untuk satu lagi soalan kita orang tanya, apakah harapan untuk SPM 2026? Harapan saya untuk dapat straight A macam Akak Syah Mimi tadi. Dan harap untuk beat kau. Okey, so itu saja, kita kembali ke studio utama. Bye. Okey, bersama saya ialah Cikgu ni. Saya ucapkan tahniah untuk peningkatan subjek kimia bagi tahun 2025. Okey, apa harapan Cikgu untuk SPM 2026 untuk subjek kimia? Okay. Sebelum tu cikgu ucapkan tahniah kepada semua pelajar tingkatan 5 2025 kerana telah berjaya dengan cemerlang dalam SPM. Begitu juga dengan subjek kimia, ada peningkatan dari segi GPMP walaupun tahun lepas kami tak dapat 100% tapi GPMP meningkat. So harapan cikgu tahun hadapan, maksudnya calon 2026 dapat mengekalkan keputusan 100% dalam subjek kimia dan juga ada pengecilan dalam GPMP. So kena berusaha bersungguh-sungguh untuk calon SPM 2026. Terima kasih Cikgu. Sama. Okey, Cikgu Elin, apa harapan Cikgu Elin untuk murid-murid SPM segi ekonomi dan ekonomi? Ya, harapan saya untuk sukses ekonomi SPM tahun ni saya harap beratus kita untuk ekonomi kita kekalkan 100%, untuk ekonomi kita cuba yang terbaik 100% cukup untuk tahun ni. Okay, saya kita mengharapkan, saya sendiri mengharapkan ramai murid-murid cemerlang yang boleh dihasilkan, terutama untuk subjek account dan ekonomi untuk memastikan GP subjek makin mengecil dan seterusnya kita membantu sekolah untuk capai prestasi lebih baik dalam SPM 2026. Itu harapan saya. Baiklah Cikgu, terima kasih Cikgu telah menyertai temubual bersama saya pada pagi ini. Okey, terima kasih.